Dia condong sebelah pagar sebelah sini. Sebelah sini. So takut jatuh, kita ikat tali jadi. Terlupa tak bawa, tak rekod je lah. Yang tu pun cantik je. So kita ikat bubuh tali dekat ujung tadi. Kita ikat sampai kat tiang tu. Kita tarik kan, 2 orang 3 orang tarik, seorang potong. Sayang patah sikit ni. Kita tak boleh pakai. Ni terah ni yang tengok macam ni. Ni kauter balik. Nak heret balik tu lah, kita pakai scram ni, insyaAllah. Buat tiang lampu Binang je. Ini pun not bad ni lawa ni. Tengok yang sini ni, yang kita ada suci nanti. Memang lawa. Balik kayu lah, kita nak angkat. Tadi tak berat sangat tadi. Sekejaplah, dan anak akan boleh tolong. So kita angkat bawa balik. Nak start pecak ni, nak buang-buang dia punya selaput-selaput dia dulu. Besar panjang ni besar sungguh. So nak angkat, nak bawa balik dengan ni tak boleh lah, memang tak boleh. Kalau dekat okey lah, dekat je lah, tapi dah duduk sebelah sana. Terpaksa lah pakai lori. Ini kita nak pacak dekat tu, satu line tu kita buat bagi sama dengan lampu sana. Satu. So ada rezeki boleh sebatang ni, kita akan buah bulan tu. Tengok sebatang ni. Silap tadi tak ambil. Tunggu tu 2 batang lagi nak apa, buat kerusi. Tidak seseh ni, cantik ni tadi kalau kita potong tadi ni. Tak apalah, nanti kita ambil lagi. Alhamdulillah. Oh, banyak lagi duk repair tu. Nampak tak? Kalau ada tempayan ni nak invest saham pahala boleh lah. So bila kita tak tempayan kat sini, kan nanti orang-orang yang akan main ni, dia akan basuh tangan kat sini, kat tempayan ni. Saya akan tak sabun kat sini. Kita akan buat batuk lah, batuk untuk cedok air dekat tempayan tu kan. Kalau kita punya customer ke apa kan, ada juga. Alhamdulillah. Tadi baru duk settle-settle, kita tanam siap lah. Tu dia. Lawa ini, memang lawa. Ini dia tiang ratus tahun ni kayu ni. Oh, kita bagi selari lah kat ujung tu. Nampak tak dia punya tu, dia punya rekahan dia ni. Ini memang lama. Nampak tak? Lain macam kan, dia punya look dia. So kita cuci sikit lagi. Ini gelap sikit. Dari sini tinggal sebatang lagi. Yang ni dia ada kecantikan dia sendiri lah. So dia unik sikit lah yang ni. So yang ni kita nak pecah dekat tengah sana tu. Kita dah mark lah dia punya tempat tu, tapak tu. Alhamdulillah. Wow, wow.